Pagi ni saya nak share tips untuk peniaga kecil-kecilan dengan affiliate TikTok. Zaman lo ni ramai orang buat peniaga jual kecil-kecil dengan buat affiliate TikTok. Zaman TikTok lo ni. So, saya nak berkongsi kepada anda semua dari segi loan. Ramai sebenarnya adik-adik kita, abang-abang kita, kakak-kakak, abah-abah kita nak mohon kereta menggunakan statement bank. Sama ada guna statement bank business ataupun statement bank personal. Dua-dua boleh dah. Okey, yang pertama dokumen awak kena complete lah macam biasa. IC, lesen, statement bank dengan SSM. SSM kurang daripada 2 tahun boleh, atas daripada 2 tahun pun boleh. Okey, yang pertama, make sure anda kena tahulah jumlah yang anda nak mohon loan tu berapa. Sama ada full loan ataupun bayar deposit. Okey, contoh kita ambil kereta Beza. Beza 1.0 auto, harga 38,309. Jumlah loan yang nak mohon 34,400. Deposit lebih kurang 3,900 plus bulanan anggaran 412. Okey, sekarang ni jumlah loan kita dah tahu. Sekiranya bayar deposit 34,400. Okey, 34,000 tu kali dengan 0.2, okey, akan keluar RM6,880. Jumlah ni paling kurang kena ada dalam akaun bank awak. Sama ada bank personal ataupun business, dua-dua boleh dah. Ending balance jangan kurang dari jumlah ni jugalah. Jumlah ni kita nak masa awak screenshot. Masa screenshot tu kena ada nama, nombor akaun dengan jumlah sebanyak ni lah masa awak screenshot tu. Lepas tu kepada peniaga yang tepi-tepi jalan, pasar malam dan sebagainya, okey, banker akan buat site visit. Dia akan pergi tempat awak menjual lah. Kalau affiliate ni saya tak sure. Kalau yang meniaga ni dia akan pergilah site visit. Untuk peniaga yang pakai kanopi ataupun ada kedai, anda kena ada banner lah paling kurang. Banner yang murah pun tak apa, yang tulis nama company awak kalau boleh sama je dengan SSM. Sebabnya dia nak ambil gambar, selalunya dia ambil gambar dengan dia ambil location tempat awak menjual lah. Lepas tu dia ambil juga location rumah awak. Yang ni tak semua bank boleh dapat. Okey, macam biasa, jika video saya ni bermanfaat kepada anda, boleh like, komen and share. Jangan lupa juga subscribe video saya ni. Ilman Pro 2, pilihan anda.